Satu perkataan untuk Cikgu Fira. Sekarang Baik. power vocal. Friendly. Generous. Dia seorang mekanik yang terbaik. Comel. Bahagia. Kecindan. Okey, seorang yang suka mengemas rumah. Berdedikasi. Penyayang. Prihatin. Caring. Bijak berkata-kata. Bijaksana. Cantik. Berdisiplin. Bertanggungjawab. Comel. Baik. Kepada Cikgu Syafira, saya ucapkan selamat berpindah dan selamat maju jaya dekat sekolah baru. Okey, selamat bertugas di tempat baru. Semoga terus berjaya dalam mendidik anak-anak murid, insya-Allah. Okay, Cikgu Syafira tu seorang yang tegas, tapi dalam tegas pun dia caring tentang student-student. Cikgu Mat, penolong kanan hal ehwal murid, ingin mengucapkan sabas dan tahniah kepada Cikgu Syafira kerana berjaya berpindah ke stesen baru. Harapan saya agar Cikgu Syafira meneruskan lagi kecemerlangan yang telah dibina di SMK Kabung di stesen baru di mana tempat Cikgu berpindah. Jadi selamat bertugas di tempat baru Cikgu. Semoga Cikgu sukses bersama ahli keluarga dan kejayaan yang diceburi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Cikgu Syafira, saya mengucapkan selamat berpindah ke stesen baru. Jadi di sini saya mewakili diri saya sendiri dan juga warga SMK Kabung mengucapkan selamat berpindah ke stesen baru dan mohon maaf atas segala kekhilafan dan ketelanjuran. Semoga cikgu akan terus sukses di stesen baru. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpindah ke tempat yang baru buat Cikgu Nur Syafira binti Suhaimi. Semoga dengan perpindahan ini akan memberikan satu lagi semangat baru kepada cikgu di tempat yang baru dan semoga sentiasa bahagia bersama dengan keluarga yang tersayang. Terima kasih atas segala jasa, segala pengorbanan, segala titik peluh yang telah dicurahkan di SMK Kabung. Berkatilah anak-anak SMK Kabung dan restuilah perjalanan mereka supaya mereka menjadi insan yang berjaya. Begitu juga dengan Cikgu Nur Syafira, semoga berjaya dan terus maju di tempat yang baru. Bye Fira. Kak Arinda Karin, Fira. Bye. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan tahniah kepada Cikgu Syafira kerana akan berpindah ke stesen baru. Terima kasih atas perkhidmatan yang telah diberikan sepanjang berada di SMK Kabung iaitu selama 3 tahun. Salah dan silap saya mohon maaf. Semoga Cikgu Syafira akan sukses di stesen baru nanti. Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Untuk Cikgu Syafira, betul ya? Okey, untuk Cikgu Syafira, terima kasih banyak-banyak atas sumbangan selama ni, walaupun kita bersama sekejap saja dalam tempoh 3 tahun, tapi apa-apa pun tahniahlah dapat berpindah ke stesen yang baru dan paling penting dekat dengan suami tercinta lah. Okey. Selamat maju jaya, semoga sentiasa cemerlang di stesen yang baru. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum Syafira. Okey, terkejut juga dengar Syafira dapat pindah. Dari kita selaku bekerja bersama-sama, saya ingin ucapkan selamat maju jaya. Semoga sentiasa ceria, gembira di samping Cik Abe. Bertugaslah dengan bersungguh-sungguh di tempat baru dan maaf sepanjang bersama tu ada terkasar bahasa tutur kata dan harapan semoga Fira terus sukses sebagai pendidik. Terima kasih. Okay.
Cikgu, perpisahan ini bukanlah akhir tapi awal dari babak baru. Terima kasih atas segala tawa, nasihat dan semangat yang telah diberikan. Selamat melangkah ke tempat yang baru. Cikgu tetap jadi guru yang terbaik di hati kami. Ucapan dari saya pula ialah terima kasih telah menjadi pelita dalam gelap, arah dalam kebimbangan dan motivasi di setiap langkah. Selamat jalan guru tercinta.